Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan asas kritikan sastra dalam novel Sila Tak Sina. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nik Nur Izzati binti Abdul Rahman, Nik Nur Alia binti Nik Zuki dan Nazlin binti Muhammad. Persoalannya di sini, apakah yang dimaksudkan dengan kesusasteraan? Menurut seorang tokoh pemikir alam Melayu yang bernama Ahli Ahmad, pada tahun 1994, beliau telah membuka satu ruang yang luas dan segar dalam mencari maksud sebenar kesusasteraan melalui tulisannya di dalam sebuah buku berjudul Pengantar Pengajian Kesusasteraan. Perkara utama yang dikaitkan oleh beliau dengan kesusasteraan ialah kehalusan atau estetika dan bahasa. Sesungguhnya, kesusasteraan itu adalah kehalusan penulisnya dan keinginan pembacanya untuk mencari kehalusan tersebut. Kesusasteraan juga adalah keindahan bahasa yang muncul dari proses penciptaan karya sastra itu sendiri. Menurut beliau lagi, keindahan penggunaan bahasalah yang menjadi asas kepada hasil kesusasteraan tersebut. Umum mengetahui bahawa prosa moden mempunyai 3 jenis, iaitu novel, cerpen dan drama. Dalam persembahan kami pada kali ini, kami telah memilih prosa moden jenis novel sebagai topik utama untuk kami kaji tentang kritikan yang ada. Novel yang telah kami pilih ini bertajuk Novel Sila Tak Sina. Berikut merupakan sinopsis novel Sila Tak Sina. Novel ini dimulakan dengan mengisahkan kehidupan seorang remaja bernama Haikal Hakimi. Dia hidup bersama-sama ibu dan ayah tirinya. Pada suatu hari, Haikal menerima sebuah manuskrip lama yang di dalamnya terdapat hasil penulisan ayah kandungnya. Teruja dengan kandungan manuskrip, Haikal bertekad untuk menjejaki kehidupan arwah ayah kandungnya itu di sebuah kampung di Batu Pahat, Johor. Keputusannya itu untuk ke kampung arwah ayahnya mendapat tentangan daripada uminya. Novel ini terus berkembang apabila Haikal membuat keputusan bahawa dia tetap akan pergi mencari bapanya walaupun uminya melarang keras keputusannya. Uminya tidak mahu Haikal mengikut jalan hidup seperti arwah ayah kandungnya. Walid pula tidak menghalang pemergian Haikal ke Johor, malah berjanji akan mengirimkan wang belanja kepada Haikal. Sesampainya beliau di kampung Seri Pernama, Haikal disambut mesra oleh penduduk kampung. Sedikit demi sedikit, Haikal mula mengetahui mengenai arwah ayahnya melalui penceritaan penduduk kampung di situ. Novel ini sampai ke puncaknya apabila Haikal turut serta membuat persembahan Zapin di Purnama. Ketika hari persembahan, Lazim telah ditimpa kemalangan dan Ong Sihwa yang menggantikannya. Haikal menari berpasangan dengan Sihwa. Umi juga telah ke kubur Abdullah bin Kayan dan mengaku kesilapannya memisahkan Haikal daripada bapa kandungannya kerana darahnya turut mengalir dalam tubuh Haikal. Setelah beberapa bulan di kampung Seri Purnama, Haikal melanjutkan pelajarannya dalam bidang keguruan di sebuah universiti di Sarawak. Baiklah, apa itu kritikan sastra? Kritikan sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisian dan penilaian sesebuah karya sastra. Kritikan sastra dikatakan sebagai suatu ilmu yang saintifik kerana ia menggunakan pendekatan atau metodologi tertentu dalam membuat kritikan. Seterusnya, kritikan sastra melibatkan penghayatan. Proses penghayatan merangkumi apresiasi, pengamatan, pemahaman, tanggapan, perasaan serta pemikiran yang terjelma sebagai reaksi terhadap sesuatu bacaan. Dan akhir sekali, analisis dalam konteks kritikan bersifat menghurai, membincang, membedah dan mendalami aspek penghayatan. Pengalaman-pengalaman apresiasi dijelaskan dengan mengemukakan bukti, contoh serta hujah yang konkret dan munasabah.
Seterusnya, kita akan lihat kepada ciri-ciri kritikan sastra. Ciri-ciri kritikan sastra dapat dibahagikan kepada 6, iaitu yang pertama kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisian dan yang terakhir ialah kritikan penilaian. Kita akan lihat kepada kritikan asas sastra yang pertama iaitu kritikan sanjungan. Terlebih dahulu, kita akan mendalami maksud kritikan sanjungan sebelum kita beralih kepada kritikan sanjungan terhadap novel Silir Daksina. Baiklah, sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas serta dapat menghasilkan elemen karya yang menarik. Seterusnya, kritikan sanjungan ini muncul pada era pasca Perang Dunia Kedua dan para asas 50. Pengkritik pada era ini terdiri daripada pengarang kreatif seperti Kris Melayu iaitu Muhammad Yasin Ma'mur dan anak negeri iaitu Muhammad Yusof Ahmad. Kritikan pada masa itu tertumpu pada sejarah Melayu, karya Tun Sri Lanang dan Hikayat Abdullah, karya Abdullah Mursyid. Kritikan sanjungan juga ditujukan kepada pengarang kerana memiliki daya intelektual, ketajaman dan kebernasan fikiran. Abdullah Mursyid diiktiraf sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden, terutama dari perspektif gaya bahasa dan menggunakan pendekatan autobiografi dan bersifat kewartawanan dalam karyanya. Seterusnya, kritikan sanjungan dalam novel Silir Daksina iaitu melalui penerapan nilai murni. Baiklah, yang pertama, nilai keberanian ini dipaparkan oleh pengarang melalui watak Ailing. Ailing berani mendeklamasikan sajak di khalayak ramai walaupun dia masih kecil iaitu berumur 7 tahun. Sebagai contoh, dia telah membuat persembahan sajak semasa persembahan Zapin diadakan di kampungnya. Dia telah membuat persembahan di hadapan penduduk kampung dan YB Samsuri yang menjadi tetamu kehormat dalam majlis itu. Peristiwa ini menunjukkan keberanian membuat persembahan di khalayak. Antara nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam novel Silir Daksina ialah nilai kerjasama. Sebagai contoh, penduduk kampung bekerjasama semasa berlatih tarian zapin di Balai Raya. Seterusnya, Cikgu Amirul Nizam juga mengagumi rakan-rakannya yang gigih belajar dan berlatih menari zapin. Tidak lupa juga, Pak Haji Salam bersungguh-sungguh mengajar tarian zapin kepada generasi muda. Kritikan yang kedua ialah kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Tokoh terawal dalam kritikan teguran ialah Aminuddin Baki yang menulis artikel Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita tentang sebuah buku Melayu di Utusan Zaman pada 12 Jun 1949. Aminuddin dalam artikel tersebut mengkritik novel Korban Kesucian karya Kris Mas. Aminuddin lebih intelektual dan tidak dipengaruhi emosi atau sentimen serta tidak mengecam pengarang. Kita sudah mendalami maksud kritikan teguran. Seterusnya, kita akan lihat kritikan teguran dalam novel Silir Daksina, iaitu yang pertama, penulis tidak menerapkan nilai keadilan. Contoh peristiwa, Ibu Haikal tidak memberi kebenaran kepada Haikal untuk berjumpa dengan ayah kandungnya. Seperti yang kita maklum di sini, penulis seharusnya memberi keadilan kepada Haikal untuk tetap berjumpa dengan ayah kandungnya selepas ibu bapa Haikal bercerai. Yang kedua, penulis tidak menerapkan nilai jujur dalam watak utama. Contoh peristiwa, Haikal membaca secara sembunyi-sembunyi serta dia turut menyembunyikan manuskrip tersebut supaya tidak diketahui oleh emaknya. Di sini, penulis sepatutnya menerapkan nilai jujur dalam diri watak utama. Watak utama harus jujur untuk memberitahu ibunya tentang manuskrip tersebut.
Jenis kritikan sastera yang kedua ialah kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam sesebuah karya. Kritikan saranan juga bersifat untuk memberikan alternatif supaya memperbaiki kekurangan dalam sesebuah karya. Seterusnya, kritikan ini juga mengalirkan nilai-nilai positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan juga pengkritik itu sendiri. Dalam konteks ini, penulis sepatutnya tidak meletakkan unsur-unsur negatif atau sikap negatif iaitu mementingkan diri sendiri. Malah, teks mementingkan diri sendiri ini akan mengundang pelbagai unsur negatif serta impak yang tidak baik kepada pembaca. Kita boleh lihat dari segi gaya bahasa, plot teknik dan watak serta perwatakan yang dimainkan dalam karya ini. Contoh peristiwa yang kita boleh lihat dalam karya sastera novel Sili Daksina ini ialah peristiwa Umi tidak membenarkan Haikal menjejaki ayah kandungnya kerana dia benci dengan sikap Abdullah bin Kayan yang meminati bidang kesusasteraan. Berdasarkan contoh peristiwa ini, penulis sepatutnya tidak terlampau menerapkan sikap negatif watak seseorang ibu dalam karya ini. Sebaliknya, penulis perlulah sekurang-kurangnya menzahirkan rasa empati dengan membenarkan seorang anak untuk mencari bagaimana situasi dan keberadaan ayah kandungnya yang sebenar itu. Selain itu, kritikan sastera yang seterusnya ialah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan didefinisikan sebagai suatu proses atau cara untuk mendekati sesebuah karya. Kaedah ini dirangka untuk mencapai sebuah pengertian tentang sesuatu penelitian. Dalam konteks kritikan sastera, pertimbangan atau penilaian pengkritik perlulah berlandaskan teori atau ilmu tertentu. Tahukah anda, pendekatan kritikan ini berkembang di tanah air yang terbahagi kepada 6 jenis pendekatan yang berbeza. Yang pertama, pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, seterusnya pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan arkitek. Jenis kritikan pendekatan yang pertama ialah pendekatan intrinsik. Pendekatan intrinsik meneliti unsur dalaman karya dalam novel. Contoh peristiwa di sini ialah peristiwa Haikal berusaha untuk menjejaki ayah kandungnya yang bernama Abdullah bin Kayan walaupun dihalang oleh ibunya Umi. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan ekstrinsik. Pendekatan ini mencerminkan realiti masyarakat Melayu yang masih berpegang kepada adat keturunan. Contoh peristiwa yang sesuai untuk pendekatan ini ialah peristiwa Umi menolak minat Abdullah terhadap sastera dan berpendapat bahawa bidang ini tidak menjamin masa depan. Seterusnya, pendekatan moral. Pendekatan moral lebih berfokuskan kepada jenis etika dan pengajaran dalam sesebuah novel. Dalam novel ini, contoh peristiwanya ialah peristiwa Umi membesarkan Haikal seorang diri tetapi tidak memberi kebebasan kepada anak kandungnya untuk bertemu ayahnya. Pendekatan yang seterusnya juga ialah pendekatan psikologi. Pendekatan ini dikenali juga sebagai pendekatan kemanusiaan. Pendekatan ini mengkaji konflik dalaman dan perkembangan emosi watak. Contoh peristiwa pendekatan ini ialah peristiwa Umi menyimpan dendam terhadap Abdullah bin Kayan kerana menganggap lelaki itu gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan seorang bapa. Selain itu juga, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merujuk kepada bagaimana karya ini dapat mencerminkan norma dan realiti masyarakat. Contoh peristiwa yang sesuai bagi pendekatan ini ialah peristiwa masyarakat memandang rendah terhadap individu yang mempunyai pekerjaan dalam bidang kesusasteraan dan mereka menganggap pekerjaan ini atau kerjaya ini tidak stabil dari segi kewangan. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan arkitype. Pendekatan ini mengkaji simbol dan elemen mitos atau kepercayaan dalam sesebuah masyarakat.
Contoh peristiwa adalah apabila Abdullah bin Kayyan sebagai bapa misteri, Haikal tidak mengenali ayah kandungnya tetapi merasakan kehadiran atau kewujudan ayahnya penting dalam kehidupannya. Seterusnya, kita beralih kepada kritikan penganalisian. Kritikan ini merupakan kritikan yang bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenar termasuk menentukan kedudukan prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastera. Pengkaji melakukan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permula dan pengakhiran cerita, motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran serta ideologi dalam karya berkaitan. Pendekatan ini juga melihat bagaimana teknik menulis sesebuah karya sastera dari genre tertentu. Kritikan ini bermatlamat untuk mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sesebuah karya berbentuk konvensional atau eksperimental. Kerja-kerja mengkritik menggunakan ilmu dan teori tertentu untuk mencapai tujuan analisis berkenaan. Dalam novel Sili Dak Sina ini, terdapat satu watak sampingan yang menjadikan novel ini mencapai prestasi yang baik. Hal ini kerana penulis telah mewujudkan beberapa peristiwa yang telah saya analisis terhadap watak sampingan ini. Watak sampingan tersebut ialah Ong Si Hwa, iaitu anak kepada Tao Keling. Contoh peristiwanya, Si Hwa pandai mendeklamasikan puisi. Selain itu, Si Hwa pernah memenangi pertandingan mendeklamasi sajak semasa di sekolah rendah. Peristiwa tersebut telah cukup untuk membuktikan bahawa watak ini adalah watak yang unik. Tambahan pula, Si Hwa ini adalah seorang yang berbangsa Cina yang fasih dalam berbahasa Melayu. Oleh itu, berdasarkan penganalisian saya telah dapati bahawa penulis telah menulis novel ini pada tahap pencapaian yang tertinggi. Seterusnya, kita pergi kepada kritikan penilaian. Pengkritik yang melakukan kritikan penilaian ini melihat adakah sesebuah karya sastera itu bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang konkret serta membuat justifikasi. Pengkritik perlu mengetahui banyak aspek iaitu pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu karya dipaparkan. Pengkritik tidak berat sebelah, emosional dan memihak. Dalam novel ini telah dipaparkan seseorang yang mudah dieksploitasi dan dimanipulasi, dianggap lemah dan mudah diperdayakan. Contohnya, Tao Kelim terpaksa berhijrah ke tempat lain setelah semua harta dan tanah keluarganya dijual oleh abangnya untuk mendapatkan duit bagi membayar hutang ceti haram. Berdasarkan peristiwa ini, terdapat kelemahan di mana watak Tao Kelim yang mudah ditindas ini menjejaskan mutu novel di mana sepatutnya penulis perlu lebih mempaparkan seseorang watak yang berani menuntut haknya agar tidak diperdaya sehingga membebankan dirinya sendiri. Namun, dari segi plot dan kosakata yang digunakan oleh penulis sudah dianggap baik dan mudah difahami oleh pembaca. Novel Sili Dak Sina mengangkat tema pencarian identiti dan naratif yang kaya emosi dan budaya. Gaya bahasa puitis dan simbolik memperkuat penyampaian mesej, namun ada bahagian yang melakkolik dan perlahan. Secara keseluruhannya, novel ini berkesan dalam mengupas konflik dalaman watak serta nilai warisan yang menjadikannya karya sastera yang bermakna.
Novel ini membawa tema utama pencarian identiti dan konflik dalaman yang dialami oleh watak utama iaitu Firas dalam usahanya mengenali asal-usul. Melalui teknik penceritaan yang dinamik, novel ini berjaya menghidupkan perjalanan emosi dan fizikal watak yang berkenaan. Unsur budaya dan warisan Melayu turut diserlahkan menjadikan karya ini kaya dengan nilai-nilai tempatan. Sekian itu saja dari kami bertiga. Sekian, terima kasih.